Sesuai sunat kebun tu, ada tak cukup syarat. Mana malaikat nak bagi. Tapi kat sini ada pergi seorang-seorang kat ni kalau kan. Orang lapar je. Balik. Dia tak bagi je. Kau ni tak cukup ni. Kau tak boleh tak bagi. Tak jadi. Kami tak pernah buat yang dapat. Yang buat namanya tu Umar. Umar bin apa? Dia punya sahabat. Jadi dia orang follow dia lah. Nabi never do more than 8 lah. Ya. Lepas tu dia pulang tak malam pergi masjid tak? Dia malam ni dia pergi masjid biasa dia buat umat. Sebab dia nak supaya umat jangan ingat benda ni compulsory. Tapi orang tunggu dia masjid ni kenapa yang tidak datang lah. Tapi dia amalkan ni dan iktikaf 10 malam terakhir tu memang ada. Iktikaf tau. Ini orang kita jarang buat. Tapi Rasulullah SAW 10 malam terakhir tu dia akan duduk di masjid. Daripada setiap hari lah dia macam iktikaf lah. Hanya keperluan saja. Keperluan kalau masjid tu tak ada tanda ke apa dia balik. Dia lepaskan keperluan tu, lepas tu dia balik. Dia ada niat nak keluar kejap lah.